Okey, ada yang komen 175 cm ke bawah. Kalau boleh jangan pakai versi 950 kan. Okey, bagi saya 175 tu tinggi dah tau. Saya rasa 165 pun saya rasa anda dah selesa dah bawa versi 950 ni. Okey. Saya 160 cm. Jom, kita tengok Okey. Nampak macam tak sampai kan? Cuba kita gapkan. Sebenarnya kalau you kan, sampai je. Tengok tongkat. Cuba belah kiri. Saya boleh tengok tongkat. Main tongkat lagi. Sebenarnya, ramai yang pakai versi 950 ni, ramai juga yang bawa 160 cm tau. Nasihat saya datang ke showroom, macam Kawasaki Sedang, test duduk, ataupun kalau ada full boleh test ride. Sebab motosikal ni dia tak berat sangat guys. Memang okey. Okey. 165 cm ke atas saya rasa tak ada masalah. Mungkin, tapi kalau 160 ke bawah, kena datang dulu, kena test dulu. Tapi jangan risau. Boleh order lowering kit kalau terlalu rendah. Okey, kalau tak boleh. Saya ni kira kaki pendek tau. So tak ada masalah. Okey, harap menjawab soalan.